Pemeriksaan ni bukan sekadar rutin kerja saja tau. Okey, untuk pemeriksaan awal untuk ketam kita ni selalu dilakukan bagi memastikan keadaan produk Okey, terutamanya ketam tu mesti sampai nak dalam keadaan fresh dan juga kuat. Dalam standard yang telah ditetapkan sebelum dipilih untuk pelanggan kita untuk customer kita yang mana order dengan kita. Daripada pemeriksaan ketam, kita ada juga untuk keadaan fizikal saiz dan juga berat ketam tu yang perlu kita semak dan juga teliti supaya pesanan daripada customer semua dapat dipenuhi dengan tepat produk yang melepasi pemeriksaan akan diteruskan ke proses pembungkusan ataupun penyediaan. Okey, contoh customer tu nak yang fresh, so kita akan packing yang fresh. Kalau nak yang siap masak, kita akan potong, kita akan bersiang, kita akan steam, baru kita akan masak. Untuk semua pemeriksaan ni bukan sekadar rutin kerja saja tau. Ia adalah sebahagian daripada komitmen kami Okey, sampai mesti kita kena first check dan juga ketelitian dia punya berat Okey, setiap pesanan memenuhi standard operasi yang kami pegang. So yang mana yang korang yang dah tengok video ni, jangan lupa guys follow WPK Seafood.